Okey, jom kita terus selami topik ni. Kita semua tahu rasa tu kan? Burnout teruk kat tempat kerja, jadual yang terlampau padat dan rasa macam tak kira apa pun apps atau teknik pengurusan masa yang kita pakai, 24 jam sehari tu nampak gaya memang tak pernah cukup. Kita sebenarnya tengah berdepan dengan wabak kelesuan moden dan selalunya penyelesaian konvensional yang kita cuba cuma buat kita rasa lagi penat. Tapi, macam mana kalau penyelesaian kepada masalah keletihan kita ni bukanlah satu gadget atau sistem baru, tapi satu anjakan paradigma yang total? Dalam sesi penerangan kita hari ini mengenai sumber hebat The Productive Muslim, kita akan cabar pemahaman biasa kita tentang produktiviti. Ia bawa satu idea yang sangat menarik. Ritual agama purba sebenarnya adalah pemangkin luar biasa untuk capai prestasi optimum. Ia menghubungkan terus dunia spiritual yang tak kelihatan dengan dunia material kita. Untuk sesi hari ini, kita ada 5 topik nak dibincangkan. Kita akan mula dengan rahsia barakah. Lepas tu, kita tengok macam mana nak jana tenaga dan fokus spiritual dan cara nak menguasai masa spiritual. Kemudian kita beralih ke bahagian sosial pula. Dan akhir sekali, kita akan kaji ujian ketahanan mental paling hebat, cabaran produktiviti Ramadan. Jom kita mula. Nombor 1, rahsia barakah. Ini adalah ramuan yang selalu tertinggal dalam nasihat produktiviti moden. Konsep asas ni adalah rahsia sebenar yang kita cari-cari. Secara mudahnya, barakah ni adalah kebaikan ilahi yang mengiringi sesuatu. Maksudnya, kalaupun kuantiti sesuatu tu sikit, ia akan membiak dan mencukupi. Menarik kan? Ada tenaga dan fokus yang luar biasa je sebenarnya tak cukup. Tanpa faktor penggandaan ilahi ni, sumber yang anda ada tu hanyalah sumber biasa. Tapi dengan barakah, anda boleh capai benda yang tak terjangkau di akal walaupun dengan tenaga, wang atau masa yang sangat terhad. Okey, seterusnya bahagian kedua, tenaga dan fokus spiritual. Macam mana kita nak bina enjin dalaman ni? Nah, apa yang sangat menarik tentang kerangka konsep ni ialah ia tunjukkan satu sistem yang lengkap. Ia dengan cemerlang menggambarkan macam mana ibadah fizikal yang kita buat macam solat, kebersihan diri, digabungkan dengan konsep mental macam takwa, terus bersambung untuk hasilkan satu enjin produktiviti yang berkuasa tinggi. Ini bukan sekadar teori atas kertas tau. Ini adalah sistem mendalam untuk maksimumkan potensi kapasiti manusia. Kerangka ini ketengahkan 5 konsep yang bertindak sebagai penjana tenaga. Kita ada takwa, iaitu sentiasa sedakkan Tuhan. Ini tolong kita kekal berdisiplin. Lepas tu tawakal, iaitu kita berusaha sehabis baik, lepas tu baru berserah. Sabar pula ketahanan masa kita tengah susah. Ihsan adalah sentiasa buat yang terbaik dalam apa jua kerja. Dan cuba tengok pada syukr atau rasa bersyukur. Buku ni ada petik satu kajian selama 2 bulan yang buktikan secara saintifik amalan bersyukur bantu orang ramai buat kemajuan langsung pada matlamat dorang. Ia memang bagi kesan psikologi dan fizikal yang nyata. Sekarang, mari kita tengok macam mana benda ni tajamkan fokus kita. Penulis bezakan antara niat duniawi dengan niat atau niat spiritual. Selalunya, niat duniawi ni buat kita stres sebab kita terlampau kisah pasal hasil akhir. Tapi bila kita pasang niat, fokus kita jadi sangat tajam. Kenapa? Sebab niat kita semata-mata nak cari keredaan Tuhan, jadi kita automatik tak kisah sangat tentang hasil yang kat luar kawalan kita. Ia buang terus rasa tertekan tu dan biarkan kita bekerja murni atas usaha. Bayangkan betapa leganya minda kita bila guna mind hack ni. Bergerak ke bahagian ketiga, menguasai masa spiritual. Secara logiknya, macam mana nak luaskan 24 jam yang memang dah tetap tu? Secara fizikal, masa kita memang terhad. Jadi macam mana kita nak keluar dari limitasi ni? Sumber kita kenalkan teknik main cepat atau fast forward teknik. Ia membandingkan masa kita kat dunia yang pendek ni dalam 60 ke 90 tahun je dengan masa akhirat yang abadi selamanya. Cuba bayangkan, 40 tahun dari sekarang, anda berdiri di hadapan pencipta, ditanya ke mana habisnya masa anda. Perspektif perbandingan ni dengan serta-merta akan paksa kita untuk buang tabiat suka bertangguh dan mula buat kerja yang betul-betul bermakna sekarang juga. Dan benda ni bukan sekadar falsafah je tau, sangat praktikal. Penulis kongsi nasihat dari tokoh ulama klasik Imam Al-Ghazali tentang cara nak mudah bangun solat malam. Cuba tengok tips ni. Jangan makan berlebihan, elakkan buat kerja yang meletihkan tanpa faedah, ambil tidur sekejap waktu tengah hari, dan yang paling penting, bersihkan hati dari rasa benci atau dendam. Pengurusan masa spiritual yang sebenarnya didorong oleh rutin fizikal yang sangat sihat dan masuk akal. Okey, kita masuk bahagian keempat pula, memanfaatkan tenaga sosial. Titik penting yang nak ditekankan kat sini ialah
Satu paradoks yang sangat mengejutkan. Bila kita dah penat logiknya, kita nak rehat dan simpan je tenaga tu. Betul tak? Tapi kerangka ni cakap sebaliknya. Cara paling cepat nak pulihkan balik tenaga kita adalah dengan menghabiskan sumber masa dan usaha kita untuk tolong orang lain. Sains moden pun sokong benda ni. Kajian tunjukkan kerja sukarelawan dikaitkan dengan penurunan kadar kemurungan dan kesejahteraan mental yang lebih baik. Maksudnya, tolong orang lain sebenarnya tengah cas balik bateri diri kita sendiri. Wah, memang luar biasa. Jadi, macam mana nak laksanakan? Sumber ini cadangkan satu langkah proaktif. Wujudkan lembaga penasihat peribadi anda. Tak kisahlah anda ni extrovert ke introvert, interaksi yang berkualiti itu sangat penting. Kenal pasti mentor, pakar, rakan rapat atau keluarga dan buat satu sistem perjumpaan yang konsisten. Mungkin buat panggilan video setiap suku tahun. Benda ni jamin yang anda akan sentiasa dapat sokongan dan rangsangan sosial yang positif. Jadi anda tak akan rasa lemas buat kerja sorang-sorang. Akhir sekali, bahagian kelima, cabaran produktiviti Ramadan. Ini soalan cupu mas. Macam mana nak kekal produktif masa tengah puasa? Biasanya, kita ingat bila puasa, produktiviti akan hancur sebab lapar. Tapi konsep yang kita kaji ni berhujah sebaliknya. Bila tenaga kita rendah sebab berpuasa, secara tak langsung kita terpaksa buat pilihan yang lebih bijak. Kita automatik buang benda-benda yang membuang masa. Macam lepak minum kopi tak tentu hala, sambil bagi peluang badan kita untuk pulih secara semula jadi. Puasa jadikan kita jauh lebih peka dan fokus pada apa je yang kita tengah buat masa tu. Nampak nombor 30 ni? Ini melambangkan 30 hari dalam bulan Ramadan. Penulis guna analogi psikologi yang mengatakan daya tekad atau willpower kita ni ibarat sebuah otot. Kalau anda habiskan 30 hari berturut-turut berlatih untuk menahan keinginan paling asas macam makan dan minum pada siang hari, anda sebenarnya tengah lalui satu senaman willpower yang paling ekstrim. Anda tengah bina satu kekuatan mental yang kebal yang boleh anda guna untuk apa-apa je cabaran kerja lepas tu. Kalau anda tak percaya, mari dengan pandangan pihak luar. Buku ni memetik Graham Alcott, seorang pakar produktiviti sekular bukan Islam, yang cuba berpuasa semata-mata nak kaji kesan dia. Hasilnya, beliau terkejut. Bila gangguan fikir nak makan apa untuk lunch tu dah tak ada, tumpuan dia naik mendadak. Fikiran dia jadi lebih tenang. Disifatkan ada rasa terapung yang selesa dan minda dia rasa sangat lapang dan fokus. Menarik kan? Untuk pastikan kita terus cemerlang masa berpuasa, ada beberapa tips praktikal yang dikongsikan. Pertama, jangan cuma kira kalori tapi ambil makanan yang padat nutrisi masa sahur dan berbuka. Kedua, rancang hari anda ikut tahap tenaga. Ketiga, amalkan prinsip Eat That Frog. Siapkan kerja yang paling berat dulu waktu pagi masa kognitif kita masih segar. Dan yang terakhir, jujur je kalau anda penat, cakap je penat. Terbuka dengan kawan sekerja akan kurangkan stres sebab tak perlu nak berpura-pura semuanya sempurna. Jadi, kalau kita rumuskan segala benda yang kita dah sembang hari ini, mesej paling utamanya adalah ini. Produktiviti sebenar bukanlah semata-mata tentang hal duniawi. Ia adalah jambatan yang merapatkan dunia spiritual yang tak kelihatan dengan realiti fizikal kita. Menjalankan amal ibadah tu bukan satu pembaziran masa, tapi secara paradoksnya, ia meluaskan masa kita melalui rahmat dan kuasa pengganda yang kita panggil barakah. Ia betul-betul satu cara fikir yang luar biasa kan? Membawa ketenangan dan disiplin ibadah terus masuk ke dalam kesibukan pejabat harian kita. Jadi, saya tinggalkan anda semua dengan persoalan ni. Adakah anda dah bersedia untuk gabungkan dua dunia ni, cari barakah anda sendiri dan jadikan diri anda seorang rahib produktif di era moden yang serba pantas ni? Fikir-fikirkanlah, amalkan apa yang patut dan kita jumpa lagi dalam sesi seterusnya.